Ramai yang rugi bukan sebab tak simpan emas, tapi rugi sebab terpedaya dengan skim emas cepat kaya. Kebanyakan skim hari ini adalah money game yang menggunakan nama emas. Ada beberapa tanda yang mudah untuk kita kenal pasti. Yang pertama, janji keuntungan terlalu tinggi seperti keuntungan 70 hingga 100% setahun yang tak masuk akal. Yang kedua, terma pelaburan sering berubah. Nama program lain tapi konsep dia sama. Letak duit dapat dividen setiap bulan. Yang ketiga, produk emas ni sekadar umpan sahaja. Tak ada penyerahan emas fizikal dan tak ada kaitan dengan harga emas yang sebenar. Keempat, sumber keuntungan dia tak jelas dan bila kita tanya, jawapan dia berbelit-belit ataupun tidak telus. Yang kelima adalah strategi pemasaran terlalu menunjukkan kekayaan. Tunjuk akaun berjuta, tunjuk kereta mewah dan semua itu bukan bukti kejayaan tapi umpan untuk menarik mangsa. Jual beli emas ni sangatlah mudah. Beli, simpan dan pegang emas fizikal dekat tangan. Keuntungannya datang daripada kenaikan harga emas, bukan daripada janji manusia. Ia mungkin tak menjadikan pulangan segera, tapi itulah jalan yang paling selamat berlandaskan nilai yang sebenar. Nak mulakan simpan emas, boleh isi browser app dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.